ada orang tak sempat beramal. Nya sekadar kata mana nak buat masalah. Orang yang kufur. Sepanjangan umur mereka 60, 70, 80 tahun katalah penuh dengan kufur. Bila kufur seberapa besar dah, apalagi tambah amalan tu kerja tu banyak lagi. Tambah nak tak kufur. Apabila dekat dia nak mati, nya mari satu Allah Ta'ala buka ke dia tu. Masa menyesal di atas apa yang ia telah lakukan. Bila dia menyesal, dia nak cari orang supaya ajar dia cara bertaubat, ajar dia cara dia tu nak pada nak jadi orang mukmin. Tak ada orang nak ajar dia. Mati dalam keadaan begitu. Rahmat Allah Ta'ala kemana. Biasa dengar ke tak hadis suatu cerita yang dicerita oleh Nabi SAW, ada di kalangan umat dulu pada kamu pernah dia bunuh orang 100. Bisa dengar kan? Bisa dengar? Ceramah ada sebut cerita tu ni hadis. Hadis cerita. Umat dulu nak ayat Allah. Deraka dia pada Allah siapa bunuh orang 100 mati dengan tangan dia. Awalnya 99. Allah Ta'ala buka hati dia tu rasa menyesal. Bila berasa menyesal dia nak cari supaya orang tunjuk jalan dia nak bertaubat dengan Allah. Dia cari temu seorang abid, rahib, padri. Orang rajin beribadat, betapa. Maka dia cerita dia, bolehkah bagi dia nak bertaubat dengan Allah Ta'ala, dia ni salah banyak, dosa dia banyak dengan Allah, dia bunuh orang dah 99, mati dengan tangan dia. Bolehkah dia nak minta ampun dengan Allah? Yang tu dia tak ada dari segi ilmu fiqh. Dia rajin ibadat saja. Dia jawab, Allah dosamu banyak sangat, Allah tak ampun dosamu banyak. Dia pun jadi naik angin, tika saya pula. Matilah. Hak tutup babol lah saya tu. Mati tu akhir sekali yang 100. Tu masalah bila royak tak kena masalah. Orang yang duk adalah hangat nak cari jalan keluar. Ni royak tak ada pintu jalan. Pula. Jangan orang garang ni, orang petani kata orang baikan. Tak kata kan? Dia tanya nak jadi elok, tak ada jalan keluar. Cukup 100. Allah tapi tengok Allah Ta'ala buka lagi hati dia. Sesal lagi. Lalu cari juga nak cari orang tunjuk jalan. Bila lagi bertemu dengan seorang alim. Ni kata kelebihan orang alim dengan orang abid ni. Sahabatlah dia kata, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Sungguhnya faqih yang satu, orang yang memahami agama, halusi dalam agama baik segi hukum, hakam, syariat, undang-undang dan laiha. Orang ni satu lebih berat di atas syaitan daripada menipu, lebih berat daripada orang 1000 orang abid. Orang rajin ibadat, rajin beramal, tapi ilmu tak ada. 1000 syaitan tak ada berat cara nak menipunya, tapi faqih yang satu lebih berat. Maka bila lagi mengadap orang tu kata, kalau mu betul-betul nak jadi orang baik, satu jalan keluarmu kamu kena keluar daripada kampung kamu. Kerana kampung ia penduduknya jahat dan ganah. Kalau mu masih duduk dalam kampung itu, nanti mu tak boleh nak baik. Hatimu berasa nak jadi orang baik, tetapi penduduknya pengganah, buruk. Maka kadang-kadang penyam kamu suruh jadi buat keganasan, moga-moga orang berani. Orang ada kih dengan orang lain, ambil musuh pergi. Orang berani. Jadi kalau selagi mana mu duduk dalam kampung ini, mu tak boleh jadi orang baik. Jalan kamu mu kena keluar pergi pada hijrah, pergi kepada kampung yang penduduknya orang baik-baik. Habis tu hukum sunat, kalau duduk di kampung yang kampung kita ni orang-orang yang Allah ganah, maka sunat kita hijrah. Carilah kampung yang penduduknya orang bagus-bagus. Kita boleh tupan kebagusan dia tu. Maka dia pun nampak jalan. Dia pun keluar. Nak pergi kepada tempat yang bagaimana ditunjuk. Sampai di sekerat jalan, kau kata, rebah. Mungkin berjalan seorang diri. Rebah situ, kembali ke rahmatullah. Dalam hadis sebut, datang 2 malaikat. Malaikat rahmat, malaikat azab. Duk tanazak 2 tu. Masing-masing nak ambil. Malaikat azab kata, dia orang ni nak masuk dalam kena azab. Malaikat rahmat kata, dia nak ambil orang ni dalam rahmat. Jadi 2 tu orang bertanya panggil berebut. Sini panggil tak berebut? Panggil apa sini?
Panggil berebut panggil berebut lah dua tu. Mak ni nak ambil pergi azab, yang ni nak ambil pergi rahmat. Sebab apa? Masing-masing ada alasan. Yang ni kata sebab tempat dia nak pergi sana dia tak sampai lagi. Sebab dia tak ada bertabat lagi, tak sampai lagi tempat dia nak pergi tu. Yang ni kata sungguh pun tak sampai di sana, tapi hati dia tu dah bulat dah. Macam mana tu nak ambil hakim, pengadil untuk nak buat keputusan dah. Allah hantar ke satu adil, satu pengadil. Begini, kamu ukurkan tempat yang dia rebah di sini ni, tempat dia mati ni, ukurkan, tarik daripada situ pergi dengan tempat kampung dia nak pergi, dan ambil daripada sini mari pada kampung dia telah tinggal, mana jauh mana dekat dua ni. Supaya dia ukur ni lah, apa dia polis bila berlaku kemalangan tengah jalan raya kan, tak kita ambil tali tarik. Berlaku belanggar 2 biji mutu, siapa yang salah ukur, ni ukur, yang ni salah 1, 2, 3. Nampak? Ni pun tarik tali, didapati sejekal. Maknanya daripada sini dengan tempat dia nak pergi, dekat pada dia mari dah sejekal. Maka jatuh adilnya, dia ni masalah rahmat. Itulah. Tu nak menyatu tu apa tu? Kufur. Tak ada pernah amal soleh. Dan belum lagi dia buat apa-apa. Sekadar kata balik hati dia nak pergi. Mati situ. Rahmat Allah Ta'ala tu masuk dalam orang mukmin. Tengok. Tu kata rahmat Allah Ta'ala. Nah, lepas tu setengah-setengah dalam riwayat lain, kalau begitu ya Rasulullah, kita tak payah buat apa. Tunggu je. Tahu. Rasulullah kata sallallahu, kullun ya'malu ala syakilatihi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kullun muyassarun. Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita dipermudahkan oleh Allah. Tapi nak ajar hati, jangan kita berpegang dengan situ. Jangan kita bergantung dengan amalan. Hanya amalan rahmat daripada Allah. Dengan rahmat Allah lah kita dapat syurga. Amal sebagai sabar. Apa tu? Supaya kita selamat daripada ujuk ria. Ya, kalau kita dah hitung-hitung ke amal kebaikan nanti, kadang-kadang mari perasaan kan? Aku ni amal banyak. Dia nak mari lagi tu, syaitan bau dah. Berarti kita tak bergantung situ. Ini nak ajar makom hati kita supaya masuk ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ya sungguh kalau hati kita dah sila kepada amalan, rasa banyak. Sebab tu setengah daripada tanda orang baik itu dilupakan amal kebaikan, dilupakan. Manakala amal kejahatan, amal keburukan, senantiasa kita periksa, kita siasah. Orang petani kata risik, periksa supaya apa dia ingatkan kesalahan kita, supaya kita muhasabahkan diri. Tapi kalau kebajikan, jangan kita ingat lagi. Kerana memang takut riak, ujuk dan sebagainya. Itulah mari pada soalan tadi kata, apakah dimaksudkan kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah? Ya, bukan masuk dengan amal, hanya dengan rahmat daripada Allah. Bagi kita nak amal tu pun rahmat daripada Allah. Dengan dia beri taufik, itu rahmat daripada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak gantung hati kita dengannya. Bila tergantung hati dengannya, kadang-kadang penyakit ujuk dia nak mari. Sebab tu ada riwayat lain kata, lau lam tuznibu, kalau sekiranya kamu tak pernah berlaku kesalahan, la khasyitu alaikum, nanti aku bimbang ke atas kamu, ma huwa akbaru minhu, barang yang lebih besar daripada tak pernah salah. Apa dia? Iaitu al-ujba, perasaan. Ya, orang tak biasa salah, tak berasa gitu. Orang lain semua salah, aku dia tak salah. Sudah lain mari dah. Itu dah tu. Cuba orang salah macam mana kedudukan dia? Tak nunduk gini orang salah. Rendah. Bila orang salah kan? Orang suruh akak muka sikit, nak takak gambar. Okay. Malu. Cuba orang tak salah. Jalan dia macam ni. Orang lain menunduk semua salah. Dia seorang tak salah. Tak itu dia lagi. Ni takut sekali ni. Tu Nabi SAW kata, lau lam tuznibu, fardu takdir, kalau kamu tak pernah berlaku kesalahan, la khasyitu alaikum,
sungguhnya aku bimbang ke atas kamu, aku serius ke atas kamu itu, ma huwa akbaru minhu, barang ia lebih besar daripada tu lagi. Apa dia? Al-ujub, ujub, perasaan. Nanti dia ada. Nah, baik.